Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video yang ketiga ini saya akan berkongsi kepada anda tentang apa itu modul dan position di dalam Joomla. Seperti anda dapat lihat di dalam website anda ada kelihatan seperti berikut. Main menu, home, login form dan tiada apa-apa maklumat lain. Untuk edit segala page sama ada di front page atau di lain-lain page, anda perlu klik di nama website anda dan admin. Saya klik semula. Nama website /admin. Ejaan tersilap di sini. Pastikan ejaan yang betul. Dan anda perlu masukkan ID dan password. Setelah masukkan ID dan password, ini adalah paparan yang akan kelihatan. Okey. Jadi permulaannya saya ingin menambah di sini anda akan dapat lihat ruangan home. Hanya ada ruangan home. Jadi di sini saya ingin tambah pautan lain seperti produk, maklumat syarikat dan lain-lain. Jadi saya hanya perlu klik di menu, main menu. Dan saya akan dapat lihat home. Saya perlu klik add. Saya klik add dan menu item type saya hanya untuk permulaan saya pilih featured article dan menu title adalah info syarikat. Info syarikat dan klik save. Okey, setelah anda klik save, anda boleh klik di nama website anda, klik di refresh untuk lihat hasilnya. Anda akan dapat lihat satu tambahan menu iaitu info syarikat. Dan begitulah seterusnya, saya klik di save and new. Saya ingin tambah ruangan perkhidmatan kami, featured article. Dan klik di menu title adalah perkhidmatan kami. Dan klik di save and close. Seperti biasa, klik refresh. Dan anda akan dapat lihat perkhidmatan kami. Satu lagi menu yang ingin saya tambah adalah hubungi kami. Klik di tambah. Select, klik di featured article. Kemudian klik di typekan hubungi kami. Dan save and close. Seperti biasa, klik refresh. Anda akan dapat lihat hubungi kami. Okey, ini adalah menu-menu yang boleh anda tambah di dalam website anda. Okey, sekarang saya ingin tunjukkan mengenai modul dan position. Untuk modul dan position, anda perlu klik site control panel. Pergi semula ke control panel di ruangan hadapan dan klik di extension module manager. Pada asasnya dia hanya menunjukkan 3 modul iaitu breadcrumbs, main menu, login form. Okey, breadcrumbs adalah modul ini iaitu you are here home. Ini adalah modul breadcrumbs. Sekiranya anda klik di info syarikat, dia akan menunjukkan home info syarikat. Ini adalah modul breadcrumbs. Main menu adalah modul menu. Type adalah modul menu yang terpapar di position 7. Ini adalah position 7, ini adalah position 2. Dan login form adalah terpapar di position 7 juga di bawahnya. Ini adalah login form, position 7. Sekiranya anda tidak mahu login form, kita boleh disable login form. Di sini saya tunjukkan contoh. Status hijau adalah publish, merah adalah unpublished. Saya klik di sini. Jadi warnanya bertukar kepada merah iaitu tidak dipublish. Klik di refresh, anda akan dapat lihat hasilnya seperti berikut. Tiada ruangan login form. Okey, sekiranya saya ingin tambah menu di sini adalah seperti maklumat lain.
Saya hanya perlu tambah. Klik ditambah di sini. Saya klik di menu. Tajuk menu adalah maklumat lain. Select position. Saya mahukan dia berada di position 7 juga. Klik di position 7. Dan module assignment on all pages. Pastikan ia ada pada on all pages. Sebenarnya anda boleh pilih mana-mana yang anda mahukan. Untuk contoh saya tunjukkan on all pages. Dan klik save and close. Anda perlu klik refresh. Lihat. Maklumat lain juga ada di sini. Okey, jadi untuk menu maklumat lain, saya klik semula. Select menu untuk permulaan, dia pilih main menu kerana tiada menu lain yang anda setkan padanya. Jadi, di sini pula adalah position semula ya. Save and close. Plus. Okey. Anda boleh juga cuba lain-lain modul dan position yang berbeza-beza seperti custom HTML, banners. Okay, banners adalah position modul seperti berikut. Ini adalah modul banner, login, push online, breadcrumbs, artikel dan lain-lain lagi yang boleh anda lihat di sini. Sebenarnya ia tidak susah. Jadi anda hanya perlu mencuba dan letakkan di position yang bersesuaian. Sekian dahulu untuk video kali yang ketiga. Sekian, terima kasih.